Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi kita sambung perbahasan kitab Risalah Jami'ah dan kita telah sampai lihidayatihim. Okey. Tapi kita ambil daripada awalnya, daripada wa annahu kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan, ba'atha tu mengutuskan, ataupun membangkitkan Sayyidina Muhammad, iaitu Sayyidina Muhammad abduhu sebagai hambanya, wa rasuluhu dan juga rasulnya, kepada ila jamil khalqi, kepada sekalian makhluk. Ini saya terjemah secara bebas sebab terjemahan di dalam PDF yang saya bentangkan, yang saya share screenkan kepada anda ni dalam bahasa Indonesia. Jadi takut terjemahan dia kita kata lain sedikit. Sama je sebenarnya, kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia dia hampir dia sama, tapi dia mungkin ada beza sikit lah, takut orang tak faham kan. Saya sangat galakkan untuk anda belilah kitab Risalah Jami'ah secara fizikal. Okey. Jadi Allah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian makhluknya. Ini adalah satu kelebihan Nabi lah, yang mana Nabi diutuskan kepada jin dan juga manusia. Para jin juga adalah, kita kata jin juga mukallaf, mana kata dibebani, ditaklifkan dengan hukum hakam, mana kata mereka pun diajar tentang menyembah Allah dan sebagainya. Okey. Dan ada juga kita kata pandangan yang mengatakan Rasulullah diutuskan kepada para malaikat. Perbahasan ni boleh lihatlah dalam kitab seperti kitab Hasyiah Sawi ke atas Jauharatul Tauhid. Ada diceritakan tentang yang Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin, yang mana Rasulullah ini diutuskan kepada sekalian alam. Okay, boleh lihat perbahasan tersebut. Ala kulli hal, Rasulullah diutuskan untuk kita kata kepada seluruh makhluk, termasuk juga manusia, iaitu Rasulullah mengajarkan kita tentang agama. Untuk apa tu? Kat sini Kat sini dia ada tulis kepada seluruh makhluk sebagai apa? Sebagai lihidayatihim, sebagai petunjuk jalan hidayah. Walitakmili ma'ashihim, dan untuk sempurnakan ma'ashihim ni sempurnakan kehidupan mereka. Wa ma'adihim, dan kita kata dan menyempurnakan tempat kembali. Kat sini dia terjemah menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun akhirat. Betul lah. Okey. Mana kata untuk menyempurnakan ma'ashihim ni kehidupan di dunia. Wa ma'adihim ni tempat kembali, iaitu akhirat lah. Okey, jadi Rasulullah diutuskan kepada seluruh makhluk untuk apa? Untuk memberi petunjuk. Untuk memberi petunjuk kepada kita semua, bagi petunjuk supaya kita boleh jalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik dan juga dengan sempurna, dan juga supaya nanti kehidupan di hari akhirat kita akan sempurna juga. Bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agama, cara hidup yang bersyariat di dunia ini, dan kita patuh ikut, buat benda yang halal, benda yang wajib, tinggalkan benda yang haram, maka kehidupan dunia kita sempurna. Dan bila mana kita buat ketaatan dan tinggalkan perkara haram, maka kehidupan akhirat kita juga akan menjadi sempurna. Begitu. Okey. Kemudian wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah, dan di tangannya menguatkan dakwah. Di sini terjemah dan menguatkan dakwahnya, ataupun kita kata
Allah menguatkan baginda dengan cara dikurniakan mukjizat yang zahir, yang nyata. Mana kata apabila Rasulullah SAW berdakwah, mendakwa yang diri baginda adalah Rasul, maka dan ada orang tak percaya, maka Rasulullah menunjukkan mukjizat kepada orang-orang tersebut, seperti terbelahnya bulan, seperti keluar air di celah-celah baginda, celah-celah jari baginda, dan banyak lagi. Banyak lagi mukjizat Nabi. Bukan sekadar biasa yang kita yang kita dengar yang masyhur, seperti terbelah bulan, keluar air dekat jari, Nabi boleh sihatkan mata sahabat dan sebagainya. Itu cerita ialah kita dengar cerita-cerita yang masyhur. Kita antara benda yang saya nak kongsikan di sini adalah mukjizat Nabi ini banyak. Banyak. Sangat-sangat banyak. Sehingga kan ada ulama dia buat satu karangan ataupun kita kata penulisan yang menceritakan tentang mukjizat Nabi. Banyaklah. Tak silap saya tak ingat. Cuma dalam kitab Hasya Sawi tu ada beribu. Saya cuba cek semula. Ada dia ceritakan tentang mukjizat, berapakah mukjizat Nabi yang dihimpunkan oleh ulama lah. Ada disebut berapa ribu, saya tak berapa ingat lah. Ni dia, jap. Ada tak kat sini? Kita tengok ada tak. Antara mukjizat Nabi ialah Al-Quran, ya. Al-Quran juga adalah mukjizat Nabi. Sebelum tu kita ceritalah apakah itu mukjizat. Mukjizat adalah apakah itu mukjizat sebelum kita pergi lebih lanjut. Mukjizat ialah perkara yang mencari ataupun yang berlawanan lah. Berlawanan adat yang berlaku kepada diri Nabi atau Rasul dengan bersifat cabaran dan melemahkan. Jadi mukjizat ni adalah sesuatu perkara yang mencari adat. Mana kata adatnya tidak begitu. Contoh terbelah bulan, kan. Terbelah bulan. Ada ke manusia yang boleh belah bulan dengan hanya tunjuk jari je belah bulan? Tak. Secara adatnya, secara kebiasaannya tidak. Tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan adat. Adakah manusia yang boleh keluarkan air di celah-celah jari? Tak boleh. Benda tu berlawan dengan adat. Yang mana perkara-perkara tersebut berlaku kepada diri Nabi dan juga Rasul. Yang mana mukjizat ini dia bersifat cabaran ataupun melemahkan. Mukjizat daripada ajzun, lemah, kan. Jadi kita kata benda itu melemahkan. Apa maksud dia? Maksudnya kita kata macam bila orang tengok, dia give up. Contohnya kisah Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir Fir'aun. Yang mana ahli sihir Fir'aun dia buat sihir yang mana ular tersebut dia buat satu ular, kan, macam dia keluarkan ular. Ahli sihir tu dia keluarkan ular yang kecil. Lalu Nabi Musa campakkan tongkat baginda lalu menjadi ular yang besar, yang mana ular besar ni makan semua ular ahli sihir tersebut. Makna kata kita cabaran sampaikan ahli sihir tu give up, dia kalah. Dia kata betul, apa yang Nabi Musa buat ni betul. Memang baginda adalah utusan Allah, Nabi Allah. Begitu. Dan kata guru kami Syekh Ismail, ular yang dibuat oleh ahli sihir ni adalah khayalan ataupun kita kata silap mata, ya. Yakni bukan hakikat. Bukan hakikat. Tapi apa yang Nabi Musa buat, mana kata campak tongkat lalu jadi ular, benda tu memang betul. Betul. Gitu. Ni dia. Qaila a'tahu Allahu mi'ata alf wa sab'in alfa mu'jizat. Ada yang mengatakan Allah memberikan kepada Rasulullah 100,000 dan 70,000 mukjizat.
Dan antaranya kita kata Al-Quran lah. Wa minha mi'atu alf fil Quran. Dan 100,000 itu ada pada Al-Quran. 170,000. Gitulah. Mana kata beratus ribu lah. Okey, beratus ribu. Okey. Bolehlah baca dalam kitab Hasyiah Sawi ni. Okey, kemudian sambung balik tadi. Okey, settle berkaitan dengan mukjizat. Dan ada lagi lah beberapa istilah. Mukjizat, ilhas, karamah, i'anah, istidraj, ihanah, apa nama Allahumma salli ala Muhammad, al-kahanah. Sekejap, macam mana al-kahanah. Banyaklah dia punya istilah mukjizat ni. Benda yang kita kata mukjizat ni adalah benda yang mencari adat yang berlaku kepada Nabi. Ilhas, okey, ilhas ni adalah okey, ilhas tu apa kan? Ilhas ni adalah benda yang mencari adat juga, tetapi ianya berlaku sebelum jadi Nabi. Kan Rasulullah menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, ada juga momen-momen yang mana ianya mencari adat, seperti ketika baginda nak pergi berdagang kan, ada kisah yang mana awan datang melindungi baginda. Lalu ketika itu benda yang mencari adat ialah awan memayungi baginda. Maka benda itu berlaku sebelum kenabian. Itu dinamakan sebagai ilhas. Ada juga yang dinamakan sebagai karamah. Okey, karamah ni kita kata benda yang mencari adat. Okey, al-karamah, benda yang mencari adat tetapi ianya berlaku kepada wali, orang yang soleh, orang yang dah digelar, kita kata yang dah mencapai makam waliullah. Mana kata orang tu ialah seorang wali, orang yang soleh. Banyak kita kata seorang yang alim, seorang yang beramal dengan ilmu. Kita kata orang soleh lah. Orang soleh yang mana kita kata kadang-kadang berlaku perkara-perkara ajaib kepada mereka. Macam ada kita kata yang pernah dengarkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada wali yang boleh teleport. Kan teleport, mana kata jalan satu langkah je pom pindah ke tempat lain. Apa lagi antara kisah wali, seperti kalau yang zaman sekarang lah, zaman moden ni, ada yang tok wali tu dia duduk dalam kereta. Lalu kereta tu ialah driver tu bawa tok syekh tu, tok wali tu, dia bawa dalam keadaan kereta tu dah habis minyak dah, tak ada minyak, tapi boleh bergerak lagi. Sebab dalam kereta tu ada tok syekh, tok wali kat situ. Banyak kisah-kisah pelik. Dan kita kata kat sini ini bukannya cerita karut. Okey, ialah yang kalau ada yang jenis kaki claim kan, jenis yang cerita terlebih-lebih, itu kita tak bincang lah. Tapi nak kata ada kisah-kisah yang kisah itu pelik, ajaib, dan ianya memang berlaku. Memang sahih, benda tu memang berlaku. Jadi benda ini adalah harus, benda ini boleh berlaku. Sebab kita kata perkara-perkara ajaib, perkara-perkara pelik itu siapa yang buat? Hakikatnya Allah yang buat. Bila Allah yang buat, jadi tidak ada masalah. Kan, tak ada masalah. Tak perlu kita nak petikaikan ini cerita mengarut ke apa. Yang kita kata yang kalau orang tu cerita menipu, memang mengarut, itu tak apalah. Itu memang kita kata kita pun tak terima kan, benda tu benda-benda yang menipu, cerita-cerita tipu. Tapi kalau kita kata benda tu memang hakikat, benda tu memang betul, jadi kita memang terima. Sebab kita terima, kenapa? Sebab kita tahu yang membuat benda ajaib tu bukannya orang tersebut, bukan tok wali tersebut, tetapi Allah yang buat. Allah yang memberikan perkara tersebut. Dan banyak lagi lah istidraj kan. Istidraj ni seperti benda tu benda yang pelik, ajaib, tetapi ianya berlaku kepada orang fasik, orang berdosa ataupun orang kafir, sebab nak jauhkan dirinya daripada rahmat Allah. Macam kisah contohnya dia buat dosa dan dia fasik ataupun kafir, tetapi dia dikurniakan satu perkara, macam satu power lah, super power, benda yang ajaib, yang mana tujuan dia adalah
dia Allah sengaja bagi, kenapa? Supaya orang tersebut dia kata, oh, aku buat dosa pun aku diberikan keajaiban, aku diberikan kuasa. Oh, aku kafir, aku tak sembah Allah pun aku dapat super power, aku dapat kuasa macam ni. Baik aku kekal dalam kafir, na'udzubillah, baik aku kekal dalam dosa aku. Makna kata keajaiban ataupun kekuasaan itu, super power tu diberikan untuk orang itu lebih jauh daripada Allah. Saya guna istilah super power lah untuk senang faham kan. Okay, settle, habis. Tak nak panjang-panjang. Boleh bacalah sendiri dalam kitab Ad-Dilalah Nafi'ah yang saya ada tunjuk gambar itu kan. Okay, kemudian wa annahu, sesungguhnya wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min umuril akhirah wal barzakh wa min su'alil malakain wa 'adzabil qabri wa na'imih. Okey, dan sesungguhnya Rasulullah itu bersifat dengan sadiq. Okey, bersifat dengan siddiq. Sadiq ni isim fa'il. Okey, isim fa'il kan. Bila mana seseorang bersifat dengan siddiq, jadilah sadiq. Itu bahasa Arab lah. Okey, jadi Rasulullah ini adalah bersifat dengan siddiq. Dia kat sini hanya cerita tentang sifat siddiq Nabi sahaja. Okey. Sifat Nabi ada 4. Okey. Sifat Nabi ada 4. Nanti perbahasan tentang sifat Nabi ni saya dah cerita detail. Tak adalah detail, saya dah cerita secara luas sedikit di dalam rakaman kitab Nurul Fahmi. Nanti saya akan gunakan rakaman tersebut. Saya akan upload dekat dekat channel ataupun kita kata dekat playlist Risalah Jamiah ni lah. Tapi sekarang ni saya akan ceritakan secara ringkas lah tentang 4 sifat Rasul. Okay, yang pertama adalah siddiq. Siddiq ini adalah benar. Benar. Apa yang diceritakan oleh Nabi bertepatan dengan keadaan, realiti itu. Kalau Nabi kata Zaid sedang berdiri, memang berdiri. Kalau Nabi cerita tentang benda-benda yang pelik, tentang Isra' Mi'raj, yang mana Rasulullah kata aku daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ke-7. Benda itu nampak pelik, tetapi Rasulullah tidak menipu. Apa yang Nabi kata itu benar. Dan macam-macam lagi. Segala apa yang keluar daripada Nabi itu adalah perkara yang benar. Nabi mustahil menipu. Mustahil baginda menipu. Yang kedua adalah amanah. Amanah ini adalah kita kata, siddiq ni apa tadi? Benar ya. Amanah ini adalah terjaga daripada dosa ataupun kita kata macam mana? Dosa ataupun kesalahan ataupun perkara yang khilaful aula ataupun kita kata benda-benda yang tidak betul lah. Senang kata, amanah ini adalah maksum, iaitu Nabi tidak buat dosa. Nabi tidak buat dosa. Gitu. Adapun perbahasan tentang yang Nabi pernah buat silap ataupun Nabi membuat perkara yang makruh, perbahasan itu ada detail dia. Contohnya ada perbahasan yang menceritakan Nabi membuat benda yang makruh. Ianya betul, ianya makruh, tetapi di sisi kita, tetapi di sisi Nabi ianya adalah satu kurbah, sesuatu ketaatan. Nabi buat benda makruh itu untuk tujuan pensyariatan. Contoh Nabi minum berdiri. Kita kata makruh kan, kata Nabi tak ada buat benda-benda salah, benda-benda makruh pun Nabi tak buat. Nabi sentiasa buat benda yang baik, benda yang betul. Kita kata ya, tapi Nabi minum berdiri itu tujuannya nak mengajarkan kita syariat. Sebab Nabi tidak minum secara berdiri. Bayangkan kalau Nabi tak pernah minum secara berdiri, maka kita akan kata, ulama akan kata, minum secara berdiri ialah haram. Tetapi ada keadaan Nabi minum secara berdiri. Nabi ada buatlah berdiri ni, tapi jarang. Jarang. Kita kata Nabi lebih suka minum duduk. Jadi ulama pun dia kata,
minum berdiri tak haram, tak dosa, tapi tak digalakkan, iaitu makruh, tak disukai. Begitulah maksudnya tujuan pensyariatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sidik amanah fatonah. Fatonah ni ialah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Nabi ini adalah bijaksana. Ialah Nabi kenalah bijaksana, nak mematahkan hujah-hujah musuh Allah kan, kena bijaksana. Habis tu ustaz kata Nabi Muhammad itu buta huruf kan, tidak pandai membaca. Itu semua ada hikmah. Antara hikmah yang disebutkan oleh ulama adalah, bayangkan kalau Nabi ini pandai membaca, maka apabila Nabi membawa Al-Quran, orang akan kata, oh bolehlah Rasulullah ini belajar daripada orang, kemudian dia Al-Quran kan, bahasa Al-Quran kan tinggi-tinggi, power. Lalu orang akan tak heran, dia kata, alah Rasulullah boleh baca, boleh menulis, so apa nak heran, dia buat je lah bahasa tinggi-tinggi. Tapi disebabkan Nabi tidak pandai membaca, kan, kita kata ummi, maka kita kata orang jadi pelik, Rasulullah ni buta huruf, macam mana baginda boleh tulis satu ayat, satu kisah, ataupun satu penulisan yang bahasanya cukup tinggi, cukup dahsyat, sedangkan baginda tak reti menulis, tak reti membaca. Orang akan jadi pelik. Itu tujuan dia. Mana kata apa yang Allah buat semuanya ada hikmah. Itu fatonah. Yang keempat adalah tulis sini pula, iaitu tabligh. Tabligh ini menyampaikan, Nabi ataupun Rasul, mereka disuruh, apa yang disuruh untuk disampaikan, maka mereka menyampaikan. Allah suruh Rasul sampaikan perintah solat. Allah suruh Rasulullah sampaikan perintah solat, maka Rasulullah sampaikan. Rasulullah tidak menyembunyikan. Rasulullah ataupun Nabi tidak menyembunyikan apa yang Allah suruh untuk sampaikan. Kalau Allah suruh sampaikan A, A lah yang mereka sampaikan. Kalau Allah suruh sampaikan B, B lah yang mereka sampaikan. Tapi ada keadaan yang mana Allah melarang mereka untuk menyampaikan. Ada. Allah melarang mereka daripada menyampaikan. Kalau Allah tak suruh sampaikan, mereka tak sampaikan. Ada juga yang mana Allah memberi pilihan, nak sampaikan boleh, tak nak sampaikan pun tak apa. Itu atas kebijaksanaan mereka untuk sampaikan ataupun tidak menyampaikan. Itu secara ringkas. Sifat. Itu sidik kan. Baginda adalah Nabi, baginda alaihi salatu wassalam, itu adalah benar fi jami'i ma akhbara bihi. Baginda itu benar pada sekalian perkhabaran baginda anillahi ta'ala kan. Mana kata apa yang baginda sampaikan tu adalah betul, sama macam nak terjemah. Kat sini dia kata putusan yang benar di dalam apa yang dikhabarkan atau disampaikan itu dari Allah. Okey. Mana kata apa yang baginda sampaikan itu adalah benar, yang mana ianya daripada Allah, ataupun kita kata baginda, apa yang baginda cakap tu memang benar. Sebab apa yang baginda sebut itu semuanya adalah wahyu daripada Allah. Baginda tidak bercakap mengikut hawa baginda, mengikut hawa nafsu. Tidak, baginda tidak bercakap secara sembrono, secara mengikut nafsu. Tidak. Apa yang baginda khabarkan, apa yang baginda sampaikan, semuanya adalah wahyu daripada Allah. Tak kisahlah min umuril akhirah wal barzah. Apa yang Nabi sampaikan dari perkara-perkara akhirat, perkara alam barzah, apa lagi? Sekejap ya. Okey, dekat dalam kitab saya, kitab fizikal saya, dia tak ada ni. Yang ni dia tak ada. Tak apa, saya kalau dekat PDF yang saya tunjukkan dekat skrin ni ada. Okey, tak apalah. Jadi nak cakapnya apa yang baginda sampaikan min umuril akhirah, daripada perkara akhirat, daripada alam barzakh, wa min su'alin malaikain, daripada soal dua malaikat, daripada azab kubur dan nikmat kubur, semuanya benar.
Okey, semuanya adalah benar. Cerita apa yang Nabi cerita tentang akhiratnya, barzakhnya macam mana, soal kubur, soal malaikat, soal dalam kubur, Munkar Nakir, itu semua benar. Azab kubur kan, azab kubur, nikmat-nikmat kubur. Sekejap ya tuan-tuan. Okey. Oh, ada yang ni pointnya ada ditulis, cuma dia berada di belakang. Tak apa dah, saya baca je dekat PDF ni tuan-tuan. Saya baca kat PDF ni. Okey, so jadi dari mana kata kita kata apa yang Nabi cerita tu adalah benar. Sekejap. Okey. Tentang soalan malaikat Munkar Nakir yang bertanya tentang Tuhan, Nabi, agama, yang kita selalu dengar lah, itu adalah benar. Seksa di dalam kubur, na'udzubillah kan, moga kita jauh daripadanya, itu adalah betul. Dan juga termasuk dalam kita kata kurniaan nikmat kubur, nikmat kubur yang diluaskan, apa lagi diberi cahaya dan macam-macam lagi lah. Okay? Ditemani dengan amalan-amalan soleh. Mana kata nanti dalam kitab Dilalah Nafiah ni, segala amalan-amalan soleh tu dia akan bertukar, dia akan berubah bentuk menjadi kepada macam mana amalan soleh tu. Okay? Amalan soleh tu dia akan berubah bentuk menjadi orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita sayangi. Contoh mungkin isteri kita, mak ayah kita, kawan-kawan kita, yang mana mereka semua ini, rupa-rupa tersebut akan menemani kita di dalam kubur. Itu antara nikmat kubur. Nikmat kubur. Boleh bacalah kan buku-buku tentang azab kubur dan nikmat kubur. Banyaklah. Antara azab kubur adalah dalam surah Al-Ghafir ayat ke-46 kan. Orang kafir ini diperlihatkan api sehari sebanyak 2 kali. Mana kata orang kafir ni dalam kubur, Allah tunjukkan api neraka kepada orang kafir ni sehari 2 kali. Gitu. Sebab macam kita kata perkara itu akan membuatkan orang kafir menjadi lebih, orang kata apa, lebih takut, menjadi lebih trauma. Dia lah terseksa kan, dia terseksa macam seolah-olah Allah tunjukkan, ini tempat kau nanti kau bangkit daripada kubur, kau akan duduk kat tempat neraka ni. Jadi sehari 2 kali. Bayangkanlah sehari 2 kali kan dia kita diberitahu yang kita akan duduk kat neraka. Bukan kita lah, orang tersebut. Orang tu diberitahu yang dia akan mendiami dekat neraka. Sakit lah kan, sakit kan. Macam orang tu dia akan tak nak. Dia rasa macam terseksa sangat. Terseksa bila melihat rumahnya nanti adalah di neraka. Gitulah kan. Nauzubillah. Moga-moga kita di kalangan orang yang mendapat nikmat kubur dan juga dijauhkan daripada azab kubur, insya-Allah. Kemudian apa lagi? Kat sini tak ada yang cerita pasal mizan ke apa semua tu. Tak apalah, dalam kitab saya, dalam kitab fizikal ni dia ada sebut ni. Saya baca je dekat dalam kitab fizikal ni juga. Wal mizani, dan juga mizan. Apa yang Nabi cerita tentang mizan. Mizan tu satu timbangan ya. Okey, satu timbangan. Timbangan yang ada 2 tapak lah kat situ. Macam ni gini kan. Satu tapak, 2 tapak kan kat sini. 2 tapak. Kiri dan juga kanan. Satu side satu side ni kita punya dosa, satu side pahala kita, kebaikan kita. Kalaulah pahala kita ataupun kebaikan kita lebih berat, maka kita ke syurga. Tetapi kalaulah kita kata dosa kita, keburukan kita lebih berat, maka ikut atas Allah. Kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah nak masukkan orang tu ke dalam neraka, Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi kalau sama timbangan, dia tetap masuk syurga, tetapi dia ahlul a'raf, iaitu dia lambat. Senang kata dia lambat sikitlah masuk syurga. Gitu. Okay, tentang mizan. Apa lagi? Haud Nabi ni daripada sirat. Min sirat ni, titian sirat ni jambatan ya. Okay, jambatan yang mana dia di atas api neraka. Dan jambatan ni
semua orang akan melaluinya mengikut amalan masing-masing. Kalau dia banyak amalan, banyak ketaatan, dia boleh lalu dengan laju. Naik kuda ke, terbang ke, ikut atas amalan. Lari sepentas kilat. Kalaulah orang itu banyak dosa, banyak keburukan, maka dia akan jalan secara merangkak, secara perlahan, dan akhirnya dia akan jatuh ke neraka. Okey, gitu. Kemudian dan di sini dikatakan dalam kitab Dilalah Nafi'ah ni, dia dipetik daripada kitab Anwarul Lami'ah. Macam ni kat sini dia kata Anwarul Lami'ah. Dikatakan bahawa perjalanan titian sirat tu 3,000 tahun. 1,000 tahun mendaki, 1,000 tahun mendata, dan 1,000 tahun menurun. Okey. Cumanya kata guru kami Syekh Ismail, ada orang yang bila mana ketaatan dia banyak, maka dia akan rasa sekejap je. Sekejap je. Walaupun dikatakan satu hari akhirat menyamai 1,000 tahun dunia kan. Tetapi bila mana orang itu banyak amalan, maka dia akan rasa sekejap. Dia akan rasa sekejap. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan bahawa masa juga ciptaan Allah. Masa juga adalah makhluk Allah. Jadi Allah boleh buat apa sahaja terhadap makhluknya. Okay? Gitulah. Kalau orang yang banyak dosa, dia akan rasa lambat. Dia akan ketika dimasyarkan, dibangkitkan, nak tunggu kena hisap. Kalau orang itu banyak ketaatan, dia akan rasa sekejap je kena hisap tu. Tapi kalau orang yang banyak dosa, dia akan rasa lama sangat, penat sangat kan. Gitu. Okay, itulah dia kuasa Allah. Kemudian apa lagi? Sirat, mizan, haud. Haud ni adalah haud ni adalah kolam. Kolam. Telaga yang khusus, yang besar, yang sangat luas. Sangat luas lah. Keluasan ini dikatakan dekat sini seluas 1 bulan perjalanan. Gitu. Airnya lebih putih daripada susu, lebih sejuk daripada ais, lebih manis daripada madu, lebih wangi dari kasturi. Dan juga dekat dalam kolam ni ada timba, gayung kan. Gayung ni banyak sangat, sebanyak bintang-bintang di langit. Sesiapa yang minum daripada air tersebut, maka dia tidak akan rasa haus selama-lamanya. Ustaz, kalaulah minum air ni dah takkan haus, jadi kita masuk syurga, kenapa kita nak minum air lagi kan? Dah kita tak rasa dahaga. Kita masuk syurga, kita minum air bukan sebab dahaga, tetapi sebab kita nak berlazat-lazat, nak rasa sedap. Contoh kita baru habis main badminton, kita minum air. Minum air kan. Okey, dah hilang dahaga. Dah hilang penat. Tapi tiba-tiba lepas main badminton, kawan kita ajak, jom kita minum cendol. Kita dah hilang penat, kita dah hilang dahaga, tapi kenapa minum cendol saja? Nak orang kata saja nak reward diri, ataupun kita kata nak bersedap-sedap. Gitulah. Okey. Dan setiap nabi dia ada haud masing-masing. Jadi mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai haud. Kita harap, kita doa supaya kita dapat minum daripada telaga baginda. Dan mudah-mudahan, ya Allah, bayangkan kan, kita datang kat kolam baginda, kita nampak baginda di depan mata kita. Lalu baginda datang, baginda panggil kita, contoh, wahai Ali, mai sini datang minum air ni. Wahai Zaid, mai sini datang minum air ni. Wahai Amirul, mai sini datang. Oh ya Allah, happy rasa baginda kenal kita, walaupun kita tak pernah berjumpa baginda ketika hidup kita. Banyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian habis. Dan juga wa anal qur'ana wa jami' kutubillahil munazzalati haqqun. Dan Al-Quran dan juga segala kitab-kitab yang diturunkan, kitab-kitab samawiyat itulah, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran 4 tersebut, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, keempat-empat ini adalah benar. Wal malaikatu haqqun, dan malaikat, apabila Rasulullah menceritakan tentang malaikat, semua itu benar. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan, semua itu adalah benar. Kita kena belajarlah, kita kena tahu kan, Jibril tugasnya membawa wahyu, Mikail pembawa rezeki,
ataupun turunkan hujan. Israfil meniup sangkakala. Izrail pencabut nyawa. Munkar Nakir soal mayat, soal jenazah ataupun mayat di dalam kubur. Raqib Atid mencatat kebaikan dan keburukan. Malik menjaga neraka. Ridwan penjaga pintu syurga. Ini semua dah maklum lah kan. Okey, para malaikat. Kemudian malaikat ni dia diperbuat daripada cahaya. Okey, malaikat ni kita kata diperbuat daripada cahaya, yang mana malaikat ni tak makan, tak minum, tak tidur dan tidak buat maksiat. Bahkan malaikat ni sentiasa membuat ketaatan. Okey, sentiasa membuat ketaatan. Baginda ini tak ada jantina. Okey, tak ada jantina. Dan baginda malaikat ni boleh menyerupai manusia lelaki. Dan bila mana menyerupai manusia lelaki, dia adalah lelaki yang sangat kacak, sangat handsome. Kalau kita lihat dalam hadis Jibril itu kan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah yang sangat kulitnya rambut sangat hitam, sangat kemas kan. Malaikat Jibril datang menyerupai manusia. Bilangannya sangat banyak. Bilangannya sangat-sangat banyak. Tak terkira. Tapi yang wajib kita kenal adalah 10. Tadilah Jibril, Mikail, sampailah Malik dan juga Ridwan tadi tu. Okey. Tu malaikat. Kemudian wal jannatu haqqun, dan syurga itu adalah benar, dan neraka wan naru haqqun, dan kisah-kisah Nabi ceritakan tentang neraka itu benar. Wa jami'a ma ja'a bi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan apa saja yang datang daripada Nabi, apa saja yang Nabi ceritakan, semua itu adalah benar, wajib kita imani. Okey. Cuma dia ada perbahasan lah tentang kalau hadis tu sahih, wajib kita imani. Kalau hadisnya adalah mutawatir, kalau mutawatir yufidul ilm, iaitu kalau hadis tu mutawatir memang wajiblah kita meyakini. Kalau ianya hadis ahad, hadis ahad tu adalah perbincangan kan. Kalau kita tak percaya, dia menjadi fasik ke apa benda semua tu. Okey. Okey. Settle dah tentang perbahasan akidah. Kita dah selesai qismul akidah, bahagian akidah. Nanti lepas ni kita akan masuk pula tentang perbahasan fiqh. Sebelum saya tutup perbahasan akidah ini, saya akan, macam saya kata, saya akan upload tentang video 4 sifat Nabi ke dalam YouTube ni, yang mana video tersebut adalah rakaman daripada kitab Nurul Fahmi, cuma saya masukkan dekat playlist Risalah Jamiah. Okey. Wallahu alam. Jadi kita jumpa pada perbahasan ataupun rakaman yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.